Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Arsyad bin Abdul Malik, nombor matrik 2443014. Dan dalam video ini saya akan membentangkan tajuk adab terhadap Allah dari sudut sabar. Pembentangan ini akan menerangkan maksud sabar, jenis-jenis sabar, dalil daripada Al-Quran serta kepentingan sabar dalam kehidupan seorang Muslim. Jom. Pengenalan. Sabar merupakan salah satu adab yang sangat penting dalam hubungan seorang hamba kepada Allah. Melalui sabar, kita menunjukkan keimanan, ketundukan serta keyakinan terhadap setiap ketentuan Allah. Melalui sabar, kita menunjukkan keimanan. Dalam Islam, sabar bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan iman seseorang. Maksud sabar. Dari segi bahasa, ia menahan diri. Dari segi istilah, menahan diri daripada berkeluh kesah, marah terhadap takdir Allah, melakukan perkara yang dilarang. Sabar adalah menerima ketetapan Allah dengan redha. Jadi, dari segi bahasa, sabar bermaksud menahan diri. Manakala dari segi istilah, sabar ialah menahan diri daripada berkeluh kesah, marah terhadap takdir Allah dan melakukan perkara yang dilarang. Sabar juga bermaksud menerima setiap ketetapan Allah dengan hati yang redha walaupun menghadapi kesukaran. Sabar sebagai adab terhadap Allah. Sabar sebagai adab terhadap Allah. Tidak mempersoalkan takdir Allah, tidak menyalahkan Allah ketika ditimpa ujian. Tetap taat walaupun dalam kesusahan, yakin setiap ujian adalah hikmah. Selain itu, orang yang sabar tidak menyalahkan Allah ketika ditimpa ujian dan tetap taat kepada perintah Allah walaupun berada dalam kesusahan. Ini menunjukkan keyakinan bahawa setiap ujian pasti mempunyai hikmah. Jenis-jenis sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Jadi untuk sabar dalam ketaatan ialah istiqamah melakukan ibadah walaupun penat dan sibuk. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat, iaitu menahan diri daripada melakukan dosa walaupun ada peluang. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Ia seperti sakit, kehilangan orang yang tersayang atau kesusahan dalam hidup. Dalil Al-Quran tentang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menunjukkan kedudukan tinggi orang yang sabar di sisi Allah dan sentiasa mendapat pertolongan serta rahmat daripadanya. Contoh sabar dalam kehidupan. Ada 4. Yang pertama, bersabar ketika diuji sakit. Yang kedua, bersabar dalam masalah keluarga. Yang ketiga, bersabar ketika rezeki sempit. Yang keempat, bersabar tanpa mengeluh di media sosial. Selain itu, sabar juga bermaksud tidak mengeluh atau meluahkan rasa tidak puas hati secara berlebihan, terutamanya di media sosial. Antara contoh sabar dalam kehidupan seharian ialah bersabar ketika diuji dengan penyakit, menghadapi masalah keluarga dan ketika rezeki sempit. Hikmah bersabar terhadap Allah ada 4. Yang pertama, mendapat pahala tanpa batas.
ditinggikan darjat oleh Allah, hati menjadi tenang, mendekatkan diri kepada Allah. Sabar juga membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah dan memperkuatkan imannya. Kesan tidak bersabar. Mudah berprasangka buruk kepada Allah, hati menjadi gelisah dan tidak tenang, boleh membawa kepada dosa, melemahkan iman. Hati juga akan menjadi tidak tenang dan sentiasa gelisah, malah boleh mendorong kepada perbuatan dosa. Jika seseorang tidak bersabar, ia boleh membawa kepada prasangka buruk terhadap Allah. Melalui sabar, kita belajar menerima setiap ketentuan Allah dengan redha dan penuh keimanan. Sabar bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan hati dan keyakinan kepada hikmah di sebalik setiap ujian. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa melatih diri untuk bersabar agar kehidupan menjadi lebih tenang dan diberkati Allah.